Agak-agak hujung tahun ni, harga emas boleh cecah tak sampai RM600 per gram. Sebenarnya, harga emas yang tertinggi setakat ni dah pun mencecah RM647 segram pada Oktober yang lepas. Berdasarkan sejarah 20 tahun harga emas, secara puratanya meningkat minimum 10% setahun. Kalau kita buat perkiraan kenaikan harga emas 1 gram dengan kenaikan 10% setahun, sepatutnya harga RM600 per gram tu berlaku pada tahun 2029. Begitulah tuan-puan, faktor kenaikan naik turun harga emas ni bukanlah di dalam kawalan kita, tapi ianya berdasarkan kestabilan ekonomi dan politik negara juga dunia. Kita boleh buat jangkaan harga emas pada masa akan datang berdasarkan harga yang lepas. Tetapi apa yang pasti ialah harga hari ini. Harga emas dalam jangka masa pendek memang ada turun dan naik, tapi dalam jangka masa panjang pasti akan meningkat. Tuan-puan yang masih lagi belum mulakan simpanan emas, boleh ambil peluang untuk mulakan simpanan emas di Public Gold. Ada bajet serendah RM100 pun dah boleh bermula menabung dalam akaun emas Gap Gold Accumulation Program. Bersedia nak mulakan simpanan emas hari ini, boleh isi borang biru di bawah. Saya bantu sebaiknya.